Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita buat live view di Taman Petaling Indah. Semidi 2,800 square feet, 6 milot, 3 bilik, 2 bilik air. Jom kita tengok rumah ni. Okey, ini adalah hadapan rumah ni, Taman Petaling Indah. Ini kawasan sekeliling rumah ni lah. Kawasan yang harmoni, mix. Kira penduduk dia mix lah, tapi majoriti Chinese. Macam itulah. Right. Memang aman lah. Jom kita tengok rumah ni. So rumah ni dalam satu masa, kalau tengok bahagian parking ni boleh parking dua lah. Cuma yang ini satu, ini sengit sikit. Okey. Tapi dia punya tanah yang sangat-sangat luas tepi ni. Ada pupuk lunas semua. So rumah ni 2,800 square feet. Basically dia standard unit lah, tapi dalam dah ada pasir ceiling semua. Kalau kat luar ni shock. Kalau letak gazebo, letak apa semua memang best lah. Okey. Kita tengok bahagian belakang. So untuk bahagian belakang, owner dah letak awning. Jadi dekat sini boleh sekarang ni rumah ni ada penyewa. So dia buat laundry area lah di bahagian belakang. Okey. Okey. So nanti owner akan tutup bahagian ni. Sebelum ni owner buka untuk masuk kenderaan. Jadi kalau kata tuan-puan beli, owner akan tutup bahagian belakang. Bahagian dalam pula. Yang best rumah ni memang tanah luas, memang aman. Aman damai lah kalau tengok dia punya kawasan ni. Okey. Jom kita tengok bahagian dalam ruang tamu. So ruang tamu dia memang besar. Okey. Dah siap dengan pasir ceiling, dengan box-box semualah, memang cantik. Alright. So rumah ni memang terjaga baik. So currently dia disewakan by bilik. So ada 3 bilik, 3 ada penyewa. Oh, satu bilik master ni kosong. So untuk bilik master ni sewa 600, bilik kedua 500, bilik ketiga adalah 400. Okey. So apa yang tuan-puan nampak hari ni semua akan dapat sebab owner jual sekali dengan owner jual dia free gift. Bahagian perabot-perabot ni dan satu unit aircon dekat bahagian living room dan juga satu aircon dalam bilik master. So macam kata ni semua owner bagi free gift. Okey, dan bilik master ni ada satu toilet. Okey, jom kita tengok bahagian dapur. Okey. So bahagian dapur ni dia dah ada satu kitchen cabinet kat atas lah. Okey. Kat bawah tak ada kitchen cabinet. So ini bahagian tu. Okey, di sini ada satu bilik. 10 kaki, 11 kaki macam tu, darat dengan darat 11. Okey, ini bilik yang ketiga dan ada satu toilet dekat sini. Alright. Okey, kita tengok sekali imbas. Rumah tamu ni memang cantik lah. Alright. Jadi kalau tuan-puan berminat dengan rumah ni, boleh call Jejai 011 1149 8283. Jejai, the name you can trust.